macam contoh Sultan Aminah. 6 tahun saya bersuara baru dapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. 6 tahun. Dah tukar berapa banyak Perdana Menteri dah. So saya tak takut untuk cakapkan yang kita ni, Johor ni, kita ni adalah victim dianiayakan kerana favoritism, pilih kasih. So this is masalah negeri Johor. Lepas tu ada juga yang membuat satu komen mengatakan, oh, Sultan Johor tu kan kaya, so lah Sultan Johor jaga rakyat. Dan kalau macam gitu, kalau betul nak Sultan Johor jaga rakyat, bagilah saya menikah. Habis cerita. Kalau kerajaan tak nak mengambil tanggungjawab untuk menjaga rakyat Johor dan boleh mengeluarkan satu kenyataan di mana Sultan Johor itu kaya, suruh Sultan Johor jaga rakyat, boleh Sultan Johor jaga rakyat, tapi 40 bilion tu duduk di bumi Johor dan bagi kita merdeka. Kita boleh jaga rakyat. Tetapi senario dia bukan itu. Senario dia kita masih duduk di Malaysia. Betul sekarang ni? Betul. Jadi oleh itu, bagi Johor punya cukai hasil negeri, duduk di bumi Johor, supaya kita boleh menjalankan tugas kita, jaga rakyat dan kurangkan beban Kerajaan Persekutuan. Apa kita buat adalah win-win situation. Kita bukan nak bermusuh, kita bukan nak berdepan dengan siapa-siapa. Kita bukan nak memberi satu masalah kepada kerajaan yang mentadbir di negara. Tetapi oleh kerana kita ni non-federated state, kita ada federation agreement. Mereka kena jaga kita sebagai partner. Dan kalau kita tengok untung kepada negara pun, kita memain peranan yang penting dalam segi ekonomi. Jadi saya rasa sudah tiba masanya Kerajaan Persekutuan ambil serius berkenaan dengan hidup rakyat Johor, kesejahteraan rakyat dan juga pembangunan negeri Johor. Ini adalah masanya.